Kenapa ayam goreng lebih baik daripada ayam bakar untuk pesakit GERD? Mesti ramai ingat ayam bakar lebih sihat, kan? Tapi untuk pesakit GERD, ayam goreng sebenarnya kurang bahaya. Sebab masa bakar, minyak ayam dan perapan kena suhu tinggi, hasilkan karbon dan bahan perangsang asid. Ayam goreng pula, walaupun berminyak, kurang karbon hangit dan biasanya guna tepung lapisan yang kurangkan rempah direct kena perut. Tapi ingat, masalah GERD bukan sekadar salah pilih makanan. Punca utama datang dari otot esophagus yang dah lemah dan dinding perut yang dah nipis. Bila dua-dua ni tak kuat, asid senang naik walaupun makan benda biasa. Dalam carian aku jumpa satu herba yang dah lama digunakan dalam amalan tradisi, lendir raja. Herba ni ada sifat melapik dan melindungi dinding perut, bantu stabilkan penghasilan asid dan kuatkan balik sistem pencernaan. Menariknya, kajian dari Universiti Malaysia Terengganu, UMT, dah sahkan lendir raja ni memang ada potensi bantu redakan radang perut dan kuatkan lapisan pelindung perut. Kajian ni buka mata ramai pengkaji tempatan untuk angkat herba tradisi ke tahap lebih tinggi. Lagi best, sekarang lendir raja dah dirumuskan dalam bentuk moden, kapsul. Tak payah rebus atau cari segar, terus boleh ambil ikut sukatan yang betul. Kapsul lendir raja ni dah lulus ujian makmal, diformulasikan khas untuk bantu lapik dinding perut, kawal asid dan bantu pencernaan lebih lancar. Ramai yang dah mula cuba sebagai ikhtiar tambahan untuk kurangkan simptom GERD dan gastrik. Selamat dimakan setiap hari. Cara makan pun senang. Hanya 1 kapsul pagi dan malam. Dah cukup untuk bantu buang angin dalam badan korang. Ramai dah cuba dan terkejut bila perut kurang berangin walaupun tersalah makan. Paling best, angin, gastrik, GERD dah susah berulang. Orang lain rasa perubahan. Korang nak tunggu sampai bila? Bukan lama pun. Korang bagi masa seminggu je. Klik back kuning. Sekarang, sebelum angin berbisa tu serang.